Ni kita punya tempat urut, bekam. Yang ni korang boleh perkena makan malam dekat sini. Ada goreng-goreng, ada cekodok. Tu tokek gunting rambut kita, Azim. Dah tutup lah. Okay. Lepas tu macam ni suasana malam. Ramai juga orang melepak sini. Yang tu tempat bekam kita tingkat atas. Ini tempat snooker guys. Dia main snooker malam. Sini dia. Dah penat-penat kan, main kalah ke stres ke apa, datang ke tempat kita untuk urut. Okey, buat masa ni kita orang punya kedai malam ni kita operasi sampai 11 malam. Tapi saya punya tukang urut saya, dia cakap yang penting pelanggan ada. Maknanya kalau tak putus-putus pelanggan sampai pukul 12 pun dia akan tunggu. Tapi dia struggle sikit lah, sebab pagi dia akan masuk kerja pula. Jadi macam mana pun ni satu penambahbaikan lah untuk pelanggan kita yang bekerja, boleh datang selepas malam pula insyaAllah. Itu dia. Jadi terima kasih banyak yang datang support kita.